Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat, lama tak ambil video ni. Ni di workshop Cik Jamal kita ni. Katanya ada jamuan ni. Pembukaan ni mana tile ni? Tile tak sempat lagi. Ni workshop Cik Jamal kita ni. Untuk khas warga-warga Sungai Tiram ni yang terdekat ni, boleh ke workshop Cik Jamal kita. Katanya ada jamuan asam pedas. Okey, sama-sama kongsikan, like, subscribe dan share. Okey, jom. Okey, sama-sama jangan lupa saya amalkan SG9 SG Cream. SG Cream untuk sapu-sapuan, SG9 untuk kemam-kemam kesihatan. Ikuti video ya. Siapa yang mempunyai gejala, alhamdulillah dengan izin Allah sangat bagus untuk kesihatan serbuk, kemam-kemam saja. Hari ni ada pakai mic ni, free je. Jamuan ringkas ni. Aduh. Berapa ramai Bilal. Macam-macam ni bunyi. Ikan endau rompin ni. Mana ikan dia ni? Ikan ni macam tenggelam ya? Ikan memang tenggelam timur dia macam mana? Ikan ni macam apa kata? Ikan ni macam tak ada je. Tak hidup Tak tahu. Dah mati ikan ni? Aduh. Ni. Pergi endau rompin ikan berapa ekor beli ni? Pasal dia ikan kecil jadi dia kena beri hancur. Oh alah. Kena seseluar tak dia hancur. Kawan tak rasa ni. Kalau tak rasa leceh. Memang tak jadi ya. Leceh ni kalau tak rasa leceh. Ini je mahal dia ni. Tukang masak asam pedas. Kamu tak rasa tadi. Kita ambil nasi, ambil lauk. Baca doa dulu. Boleh lah. Baca mam. Okey dah. Okey. Rasa okey. Okey. Doa makan apa? Doa lah. Kita masak kau yang rasa. Asam pedas. Amin ya rabbal alamin. Jemaah malam Jumaat. Ni malam Jumaat. Tu pentolan dia tu. Tuan Haji ni, dia nak masak ni. Minang, masak Minang. Jaman nak buat apa? Kafe. Sebab masak baik. Ni saja dia kasi madu je kan madu. Si madu Makan ingat dia banyak-banyak. Makan malam. Tu dia. Tak betul Ramli dengan makan banyak. Pelan-pelan Kayuh pelan-pelan Sama cuma tinggal kepala tapi jangan kocok-kocok nanti dia hancur. Jadi ikan dia kocok-kocok. Orang jauh cakap kocok. Jadi kecil. Ikan dia kecil. Apa saja dia yang kecil. Tutup kudu tu apa tu? Bikin. Sedap menengok aja makan. Makan dulu. Awak ambilkan saya punya. Ni udang black pepper ni Udang black pepper. Bukan black pepper, ni udang telur ikan masin. Butter ikan masin. Udang butter ikan masin. Tua-tua makan. Ini asal masin. Batuk-batuk Nasi habis. Batuk ni, batuk. Batuk orang kaya. Masing saya. Okey, ini ada ikan masin. Ikan masin lagi sedap Sayur ni tak makan ni namanya. Sayur tak makan ni. Ikan mana ni? Entah rompin Rompin. Rompin tadi Baru turun bot terus. Turun bot tadi Ikan apa ni? Macam mana? Makan boleh. Makan pelan-pelan. Sum ada. Ini sahabat-sahabat kita ni menjamu selera malam Jumaat. Tuh, imam dah mula. Makan jangan bising
Dah start eh? Macam, mam, okey. Ikan baru. Ikan baru eh? Ikan baru tangkap eh? Zul. Buat mana lah? Awak ni Jauh pergi cari ikan. awak makan juga Makan lah. kalau ambil video tak makan, saya tak ambil video. Macam mana? Tengah mana? Ah. Itu. Awak ambil video lah, kau makan. Woi. Jauh-jauh kembung batu. Baik. Mat, patut-patut. Oh, dah lama tak makan eh? Oh, Abang Mam bongkol lah. Ikan apa tu, Abang Man? Ikan kaki. Ikan kembung batu jauh-jauh kembung batu. Ramli cakap kembang batu, aku ikut je. Kan Cik Zul? Laling lah. Laling. Oh, nanti kita ambil nasi dulu. Ikan apa tu? Kembung? Udang-udang. Ikan apa je? Ikan apa je? Ikan kaki kan? Ikan mati. Tak, dia orang pergi macam jauh no. Ikan tak ada pula. Mahal cari jauh. Jauh. Si Keno beli ikan. Mal, si Keno beli ikan. Si Keno. Ya, makanan ni. Tengah. Udang anu tu, udang butter tu. Udang betul eh? Kau masak eh? Makan. Oh, makan. Silakan, Mam. Ikan manis, ikan manis. Dia punya bunyi macam sekapal. Baginda rompin tu. Aduh. Tolong kat sini ah. Ah, tu dia. Mantap. Makan. Okey. Ah ni Tokyo Workshop ni. Workshop baru ni. Okey, sahabat-sahabat, malam Jumaat buat apa? Rayap. Rayap. Malam Jumaat. Imam tak boleh jauh apa? Makan. Si tua-tua ni malam Jumaat tengok. Malam Jumaat dengan tazkirah. Malam Jumaat buat apa? Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Baca Yasin lah. Baca Yasin ke racing? Patok-patok Jumaat. Mentang-mentang lampu terang. Nah, nama Oh, tu. Malam Jumaat dah Ha. Memang dia pilih hari dia je. Dan Jumaat, okey. Masakan. Mantap eh. Power. Power eh. Rumah 10 ekor lah udang. Udang eh. Tengok ayam ikan macam hancur tapi sedap. Memang dia masak hancur lah. Cik Zul, hati-hati Cik Zul. Okey, mantap eh. Dua-dua Zul tau. Oh, dua-dua Zul eh. Tu sebelah dah batuk dah tu. Oh, tu dia. Otai-otai semua ni. Video man, awak dah makan belum video man? Oh, dah. Awak tak nampak pun makan. Dah makan dari ujung. Kita kena makan cepat lah. Ni Cik Hassan ni. Tukang masak Sungai Tiram ni. Boleh hubungi Cik Hassan kita. Skala kecil, skala sederhana, skala besar. Sungai Tiram, Cik Hassan. Tepat jembatan belah Puteri. pasar dia. Tadi kamera tak Ni pakar asam pedas ni. Baju dah betul ni? Belum eh? Boleh minta ni. Cik Mahal kita. Pakar asam pedas. Ni dia. pakai rasa je. Owner kita. Cik Jamal Workshop. Ni peresmian workshop. Peresmian workshop tempat baru ni untuk tim-tim otai. Baca tarikh dekat surau. Baca tarikh kat surau eh. Ni. Okey Bilal, okey dah. Ni. Cantik eh. Dalam alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ni. Sehari ada. Apa je bagi ambil antibatik. Ni. Ambil Bandung. Kat Bilal. Buka tak Bandung? Malam Jumaat buka eh? Ya.
Okey, kita tunggu sahabat-sahabat kita makan siap ni. Bersih nasi tu. Oh, tu dia. Ngam-ngam. Hingga sayur. Ah ni. Ada lagi? Ini jatuh juga ni, Kang. Oh, ada ni. 4 orang ada lagi ni. 5 orang, 6 orang. Habis. Wah ada. Wah ada lagi ni. Memang mantap lah. Mahal kita masak. Asam pedas Ndar Rompin. Ni butter ni, udang butter. Bersih. Ni program otai-otai ni. Pergi Ndar Rompin cari ikan ni. Apa Mam? Ambil anak ambil bini? Ambil anak ke ambil bini? Anak, ni ambil bini, daripada lepas kahwin. Oh Allah, reskor. Ha. Interview ni yang baju biru yang biru. Interview yang baju biru. Yang nanti jap. Mas, kalau lepas makan tak boleh bercakap. Jom Anam, bila nak program? Pergi no, Andau, masak. Kalau ikut saya besok je. Besok Ni ikan tengah banyak. Oh, dia kira ikan tengah banyak ni. Cepat-cepat banyak ni. Ambil si tinggal cuti. Pukul 10 baru nak pergi. Macam mana? Pergi pagi lah. Besok kerja. Lepas subuh lah. Masak kat sana Orang ramai. Jalan jam Dia orang tak ke laut. Betul. Ni orang tengah ke laut tengah pergi air tengah okey. Nanti pukul 11 tengah dia orang tak pergi dah. Simpan bot itu. Cuti Itu macam buat ikan mahal. Ikan ekspor keluar. Yelah ya. Kita buat baik macam ni, kita buat baik simpan ekspor. Bila ikan tak ada dia keluar kan. Yelah. Stok. Tadi kembung pelaling, lepas tu ada keluar kembung hijau tau. Dia ada bawa tadi. Dia bawa ni tu. Dia bukan dia awak datang pakai plastik yang bergulung tu, plastik besar digulung di macam orang balik kampung. Macam piramidi balik satu cak juga. Sebab Kira harga minyak tu lah tu. kalau ada kebun dan lebih Bayangkan dia tahu. Kembung batu. Pelaling ada kat ni. Ada orang panggil pelaling, ada kembung batu. Dia kembung hijau tu lain. Okey, sahabat-sahabat, siap makan asam pedas Ndar Rompin ikan. Cik Mahat kita masak pagi, petang, malam, makan malam. Lepas isyak, jemaah surah At-Taqwa, asam pedas. Ini tugasan-tugasan otai-otai ni. Dia je makan je ni. Sahabat-sahabat, utamakan kesihatan utamakan kesihatan. Saya amalkan SG9 untuk kemam-kemam membantu kesihatan dan SG Cream untuk sapu-sapuan bahagian luar. Menjaga kesihatan, menjaga kesihatan. Umur 60 tahun ke atas ni masing-masing. Sahabat-sahabat, konsisten like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.